individu yang tidak cakna akan kebersihan, terutama di tempat awam. Bilangan mereka tak ramai sebenarnya berbanding jumlah rakyat Malaysia, berbanding warga luar yang mengunjungi negara kita ini. Tetapi impak segelintir ini memberi kesan kepada orang ramai yang lain sebenarnya. Jadi kalau kita lihat undang-undang ini, kami bukanlah tujuan untuk mengaibkan. Selain daripada denda maksimal RM2,000, kami menekankan kesedaran menerusi undang-undang supaya tangan mereka yang membuang, yang menyebabkan berlakunya kekotoran, berlakunya sampah-sampah di tempat awam ini, tangan itu juga sama-sama membersihkan kembali.